Okay, hari tu kalau saya awak ingat, saya ada beki kereta ni dengan pemain bergerak, which is saya tukar bateri dengan ada masalah starter. So lah ni saya nak tayak gapo kalau saya beki dah dengan pemain hok bergerak tu. Lepas tu saya akan tunjuk senarai harga berapa kos untuk maintain sebuah kereta saya habis ni, berdasarkan gapo saya beki. Beres. Setiap harga ni saya akan sediakan screenshot sebab saya pun lupa harga untuk setiap barang tu. Benda yang mula-mula saya beki adalah starter. So starter ni adalah masalah hok pemain bergerak tu beki. Starter kereta ni kira dulu memang berat lah. Dia akan bunyi, akan keluarkan satu bunyi hok akan sakitkan telinga lah. Okey, hak kedua pula adalah horsepower steering, which is around this harga. Wow, kecik masalah kali ni. Kalau awak beli diri barang murah, benar dari 100 setengah hingga 200 setengah macam tu. Itu harga kos starter untuk kereta ni. Kos untuk horsepower steering, waktu lingkungan harga dari 100 hingga 200 setengah. Tengok atas barang pula. Next, gapo saya repair kereta ni adalah bukan repair lah, dia more to service. Salin minyak gear dengan ada bubur treatment sikit lah. Total hak saya habis dalam 949. Tu sekian yang performance 949. Video setakat tu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa mula. Peace.